sumber digital. Baiklah, apa itu dasar pendidikan digital? Dasar pendidikan digital yang digelar sebagai DPD merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM bagi memastikan penggunaan teknologi digital secara menyeluruh, berkesan dan selamat dalam sistem pendidikan negara. Dan terdapat beberapa tujuan utama dalam dasar pendigitalan ini, iaitu yang pertama, memacu transformasi digital dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatkan lagi kemahiran digital dalam kalangan murid, guru dan warga sekolah. Dan yang terakhir sekali ialah mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran digital yang lebih kondusif dan inklusif. Dapat dua kelebihan digital yang dapat saya nyatakan. Yang pertama adalah memudahkan akses kepada maklumat. Dunia digital pada masa kini membolehkan maklumat dicapai dengan pantas dan meluas melalui internet. Contohnya, pelajar boleh mengakses pelbagai sumber pembelajaran seperti e-buku, video pendidikan dan artikel pada bila-bila masa. Kelebihan digital yang kedua adalah menghubungkan dunia tanpa sepadan. Dunia digital menjadikan dunia lebih terbuka, membolehkan kerjasama antarabangsa, pertukaran budaya dan perkongsian ilmu secara maya. Antara kelebihan-kelebihan digital yang lain adalah dapat meningkatkan produktiviti kerja, meningkatkan kualiti pembelajaran dan memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Baiklah, dasar pendidikan digital ini juga mempunyai beberapa kelemahan dari segi digitalnya, kerana kelemahan digital ini berlaku disebabkan beberapa faktor seperti faktor kemudahan, ekonomi, kemahiran dan bimbingan yang tidak mencukupi. Antara kelemahan yang dapat saya nyatakan ialah kelemahan dari segi jurang akses digital dan risiko keselamatan cyber seperti bully cyber ataupun godaman daripada internet seperti perbankan dan sebagainya. Jadi, terdapat beberapa cara bagi penggunaan sumber digital yang boleh kita lakukan. Yang pertama ialah menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab serta berpandukan modul dan kurikulum digital yang diperkenalkan oleh KPM itu sendiri. Serta kita perlulah gunakan teknologi mengikut bahan yang rasmi ataupun panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini demikian juga kerana penggunaan digital ini amat penting untuk mengelakkan lagi penyalahgunaan teknologi dan dengan menggunakan cara yang lebih betul dan selamat, kita dapat melindungi keselamatan diri dalam talian dan menjadikan langkah seperti tidak berkongsi maklumat peribadi yang penting untuk mengelakkan ancaman cyber dan jenayah digital. Di sini terdapat dua juga cara penggunaan sumber digital yang betul. Yang pertama adalah menyimpan maklumat secara sistematik. Contohnya, menyimpan dokumen atau tugasan di tempat selamat seperti Google Drive atau folder khusus dalam peranti. Seterusnya, kita perlu melabelkan nama fail supaya mudah dicari semula. Yang kedua adalah beretika semasa dalam talian. Kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dalam ruangan komen atau semasa berkomunikasi secara maya. Seterusnya ialah kita jangan berkongsi maklumat peribadi seperti alamat rumah, kata laluan atau nombor telefon kepada orang yang tidak dikenali.